ketika berlaku Mavi Maibara Flotilla untuk membantu Gaza 2010. 2 tahun Badan Penyiasat Siasat dapat bukti Israel bersalah. Tapi bila sampai saja ke Mahkamah Hak Asasi, hari pertama pendakwa raya bentang, hari kedua dia letak jawatan kerana ugutan dan kerana tarikan kebertanggungjawaban. Di dalam buku dia cerita, kata sampai tahap tu 2 tahun siasat sah dah Israel bawa pergi dia bukti semua lengkap kerana buktinya yang lengkap. Juga saja macam saya kata dekat tuan-tuan lah, kalau kita tengok Francisca Albanese kan, tempat Buxton ni sekarang dipegang oleh Francisca Albanese. Buxton yang dihina dalam buku ni kan. Francisca Albanese sekarang menjadi special rapporteur Majlis Hak Asasi Manusia. Dia keluar aja statement, kes Gaza adalah genocide. Laki dia kena buang kerja. Sebab laki dia ni diugut, syarikat laki dia ni diugut oleh syarikat. Laki dia pun berkedudukannya tak? Hilang kerja. Untuk tahan dia daripada cakap tentang Gaza ni, anak perempuan dia ni pernah menerima ugutan rogol. Okey, anak lelaki dia terima ugutan bunuh. Jadi orang tanya dengan Francisca Albanese, dia tak takut ke semua ni? Francisca kata, anak dia baru diugut, anak Gaza dah dibunuh pun. Anak lelaki dia baru diugut, kanak-kanak Gaza 22,000 orang telah dibunuh. Laki dia baru hilang kerja. Di Gaza ni 3,000 orang hilang nyawa. Itu yang jadikan interview tu saya rasa sebab. Saya kata, ya Allah bagilah hidayah. Kalau dia ni pakai tudung datang ceramah kat negara aku, senang. Senang negara aku faham. Dia cerita kenapa dia melihat kebenaran Palestin ni ketika dia dah pakai tudung. Orang dengar sekarang kalau datang tak boleh, tak pakai tudung lah, dia kafir lah, lepas tu ada gambar pula, dia seksi lah. Mana ada kebenaran di tangan orang-orang ni? Kebenaran ada dekat tangan orang-orang tudung labuh. Yang kemudiannya duk cerita kata, nak bantu Gaza buat apa? Tempat kita pun lamai lagi orang lapang. Jadi payah. Orang pendengar cakap dia tudung labuh. Duk pergi bagi kat Gaza, duk kena sapu kot laut, tak sampai pun Palestin. Kalau main hantar kat kita ni, kita kenuri seminggu. Kena bantai saya. Pasal si tudung labuh bubuh saya. Lepas tu saya nak lawan. Hang lawan kakak tudung labuh ni. Dia ajak orang mengaji Quran. Hang duk stream jual buku ya. Hang mana boleh lawan dia? Kita pun kena buat mati. Ambil sikap tadi ya. Pergi kedai DIY beli topeng ya. Topeng redha dalam keadaan palsu. Aku dengar je lah. Nak lawan pun dia pakai tudung labuh. Apa tu ambil ayat lah ya. Dia bukan cerdik sangat. Pergi beli topi, kita pandai orang lain bodoh. Pergi DIY beli topi tu, topeng yang alah tak jawab. Ni bukan cerdik pun, dia bodoh. Jawab dalam hati lah. Nak menang kan juga. Jadi bila Francisca Albanese jawab gitu kan, saya tunjuklah video tu dekat Arif kan. Saya malam tu saya tersentuh. Saya ke tuan-tuan, tiap-tiap kali saya datang kan perkara macam ni, saya selalu akan bertanya pada Tuhan. Saya katakan, malu apakah lagi aku akan timpakan pada aku, ya Allah. Hari ni Allah tak seksa kita dengan lapang. Untuk orang macam saya ni, Allah tak seksa saya dengan lapang. Allah tak seksa saya dengan apa pun. Allah seksakan saya dengan memalukan saya setiap kali benda-benda yang Allah hantar dalam takdir yang saya nampak benda-benda tu di media sosial di mana kan. Sampai saya merayu ke Allah ni, Allah berhentilah daripada malukan aku. Ini saya mengaku dekat tuan-tuan. Sebab saya sentiasa melihat orang lain melakukannya dengan lebih baik walaupun mereka tidak beriman pada agama Allah. Macam saya kata Francisca Albanese lah, bila orang tanya soalan tu dia boleh jawab mudah ya. Saya dulu nak pergi kan, tinggal anak buat apa, bawa ilham, apa tanggungjawab, bila perempuan suami perlu didulukan, habis ulama pun tak tahu nak jawab dah. Dan bila kita tengok, saya kata ya Allah berhentilah daripada buat, kan aku ni sedang berusaha. Aku sedang berusaha dengan daya aku yang sangat sikit. Tapi cukup jangan malu. Tak, tiap hari Allah malukan. Dia tunjuk lagi, dia tunjuk lagi. Lama-lama kita tahu, kata salah satu daripada nikmatnya, salah satu daripada yang Allah bagi dalam doa yang kita nak kan. Kita minta, rupanya saya kata, ya Allah, tak pernah saya minta perlindungan daripada dimalukan. Saya kata, ya Allah, rupanya betul lah. Aku dah minta doa murah rezeki, panjang umur, apa semua kan. Tak masuk dalam doa, ya Allah, janganlah kau aibkan aku. Sebab kita anggap benda tak penting. Lama-lama saya mau kata, Allah, benda ni berdoa ada benda tu, ya Allah, janganlah ditekan-tekan dengan aku dengan rasa malu. Sebab saya rasa malu tu tinggi tuan-tuan. Sebab kita rasa, kita tak tahu dalam doa, mesti doa duduk digang kertas je, takut lapang. Doa duduk digang kertas, takut miskin. Doa duduk digang pangkat, takut nanti nampak rendah. Rupanya tak ada lah doa untuk melindungi diri kita daripada merasa malu. Kerana kita rasa kita tak dapat berbuat baik dalam agama Allah, melebihi kebaikan yang dipilih Allah bagi tanggungjawab kepada orang yang tak dapat agama Allah.
Itu pengajaran. Macam saya dapat sekarang Nasir kata, bila dia jawab kan, anak dia baru kena ugut. Anak Gaza dah dibunuh 22,000 orang. Kau tak mau tanya. Maksudnya seolah nyawa anak dia berharga. Dia candik wartawan. Tapi bunyi pasafah lah dia jawab. Kamu datang tanya anak aku yang diugut. Yang sana dah mati 22,000 kanak-kanak. Kamu tanya pasal masalah naikkan aku, suami aku hilang kerja. Dekat Gaza tu orang berjuta hidup. Makan pun tak dapat. Apatah lagi kerja. Berarti seorang yang telah meletakkan logika. Dia tak boleh nak banding kepentingan keluarga dia kerana kepentingan orang yang dia bela tu jauh lebih besar. Sebab bencana ke atas mereka yang dia bela tu lebih teruk kepada bencana yang baru saja dia terima dalam bentuk ugutan. Bila saya baca buku tu, bila saya tengok video dia tu, terharu tuan-tuan. Rasa macam hari ni Allah bagi kita semua. Tapi kebahagiaan kita mungkin akan ditarik berdikit-dikit apabila kita lalai dalam agama. Satu hari tuan-tuan akan kena. Bukan kata saya nak sumpah. Satu hari tuan-tuan, percayalah. Duit yang tuan-tuan cari, apa semua tuan-tuan cari sampai satu umur kan. Tuan-tuan akan hilang kebahagiaan pada usia tua. Bukan kerana mengenang masa lalu yang sia-sia. Mengenang bahawa masa lalu tuan-tuan tak dapat menjadi Muslim yang baik. Mengenangkan masa yang tuan-tuan dah ada sekarang pun dah jadi terlewat untuk menjadi Muslim yang baik. Tuan-tuan dapat semua sebagai hamba Allah. Tapi sebagai Muslim yang baik. Itu saya ingatkan tuan-tuan, supaya belakang hari, di tengah-tengah perut tuan-tuan kenyang, rezeki tuan-tuan cukup. Tapi rumah yang besar hanya menjadikan tempat tuan-tuan termenung. Tuan-tuan pergi ke masjid yang mewah hanya untuk tuan-tuan menangis. Kan, tuan-tuan ada isteri yang tuan-tuan cintai kan, hanya untuk melihat mata tuan-tuan bengkak. Kerana apa? Telah datang kepada tuan-tuan satu penyesalan. Kerana kita menjadi orang yang tidak berdaya ketika kezaliman berlaku di mata kita. Walau kita sangat berdaya untuk bekerja dan mendapat harta pada keluarga kita. Kita menjadi orang sangat tak berdaya ketika berada dalam masjid yang sangat besar. Masjid yang sangat besar. Kerana saudara kita di tempat lain, jangan kata masjid, nak dapatkan kemah untuk anak berlindung pun tiada. Jadi banyak benda-benda yang akhirnya, masjid yang mewah, rumah yang mewah, sejadah yang cantik, apa saja, satu hari akan makan diri kita. Dan dia makan barulah kita tahu bahawa Allah makbulkan satu doa yang kita nak. Tetapi kemudiannya kita sendiri dimakan oleh segala yang telah kita dapat di atas benda yang kita tak buat. Iaitu tentang nasib orang lain. Habis kat sini.